Hey, what's up guys? Menu dessert untuk Open House Raya belum habis. Siapa yang in charge dessert untuk raya ni minta maaf. Menekan-nekan tahun ni banyak betul resipi dessert. Kita nak buat chocolate chip muffin. Korang ambil 2 biji telur, 3/4 cawan gula. Korang whisk sampai dia kembang lebih kurang 4 ke 5 minit. Dia kembang putih macam ni lah. Masukkan setengah cawan minyak masak, setengah cawan fresh milk ataupun full cream milk pun boleh. Tambahkan 2 cawan tepung gandum and then 1 penutup esen vanila, 2 sudu kecil baking powder, setengah sudu kecil garam. And then lepas tu kita gaul. Gaul pakai tangan jadi gaul sampai sebati macam ni. Lepas tu kita letak chocolate chip. Guna lebih kurang 1 cup, 1 cawan. Nak pakai semi sweet boleh, dark chocolate pun boleh, tak kisahlah. Lepas tu pergi supermarket ataupun kedai bakery, cari kita punya muffin cup ni. Tak kisah saiz berapa, korang buat layer kat bawah, letakkan chocolate hazelnut dan juga additional chocolate chip dekat tengah. Jadi optional, kalau tak nak pun tak apa. Lepas tu letak lagi 1 layer kat atas, dia lebih kurang 3/4 penuh lah. And then baru korang taburkan chocolate chip lagi kat atas and bakar pada suhu 180 Celsius selama 22 minit. Dia akan keluar cantik golden brown. Look macam ni. Bila korang koyak paper cup tu boleh nampak dia fluffy kat dalam. Ada melted chocolate lagi inside there. Oh, sangatlah sedap. Makan panas-panas. Okay, selamat mencuba. Sedap ya? Sangat simple, sangat sedap. Penuh dengan coklat kat dalam. Boleh buat untuk open house raya nanti. Okay? Selamat Hari Raya.